Kita semua kenal garam. Tapi, adakah anda tahu kristal putih ni sebenarnya ada kuasa tersembunyi yang dah menyelamatkan jutaan nyawa? Lebih daripada sekadar penambah rasa, garam adalah penyelamat makanan paling purba dan paling penting dalam sejarah manusia. Apa rahsia di sebalik butiran halus ini? Ia bukan magik, tapi sains yang sangat genius. OSMOSIS. Bayangkan ni, makanan yang kita suka penuh dengan air. Dan di dalam air tu, ada bakteria yang suka berpesta, buat makanan cepat busuk. Garam berfungsi macam vakum molekul. Bila kita letak garam pada makanan, ia tarik keluar semua air dari dalam sel makanan. Proses ni, kita panggil osmosis. Air bergerak dari kawasan berkepekatan rendah ke tinggi. Jadi, bila garam yang pekat sentuh makanan, air dari makanan akan lari ke garam. Macam mana ni boleh selamatkan makanan? Senang je. Bakteria perlukan air untuk hidup dan membiak. Bila garam dah sedut keluar semua air, bakteria tak ada tempat nak berpesta lagi. Maka, makanan tu jadi kering dan bakteria tak boleh membiak. Jadi tahan lebih lama. Dari ikan masin yang dijemur nelayan, sampailah daging diawet untuk perjalanan jauh, garam dah jadi hero senyap di dapur kita. Teknik purba ni bukan cuma jaga makanan, tapi bentuk budaya dan sejarah kita. Tanpa garam, tamadun awal mungkin tak akan wujud seperti hari ni. Jadi, kali seterusnya anda tabur garam, ingatlah, anda bukan cuma tambah rasa, tapi sedang terlibat dalam satu proses kimia yang sangat hebat. Kuasa osmosis ni benar-benar mengubah cara kita hidup dan makan. Betul-betul menakjubkan, kan?